Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang mengikuti podcast ini walau di mana saja berada, sama dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia. Dan hello everybody. Selamat salam ASEAN, kerana masa recording ini dilakukan kita masih lagi dalam sidang kemuncak ASEAN di Kuala Lumpur meraihkan kedatangan 11 pemimpin-pemimpin negara ASEAN dan juga beberapa pemimpin negara selain daripada ASEAN, rakan-rakan dagang Malaysia yang hadir dalam sidangan ini. Saudara, seperti mana yang kita semua sedia maklum dan diheboh-hebohkan di media sosial, pada Sabtu lepas diadakan satu lagi sidang media oleh FAM untuk memberikan maklumat terkini kepada rakyat amnya dan kepada peminat-peminat bola sepak dan ataupun sukan khasnya. Ada beberapa perkembangan terbaru, ada juga yang seperti biasa, benda orang dah tahu, dan ada juga benda-benda yang masih lagi merasakan bahawa tak ada apa yang dalam sidang media itu. Maknanya tak ada, masih lagi banyak persoalan tanya-tanya. Jadi kita tak nak sentuh soal perundangan dan sebagainya sebab itu semua orang dah bercakap. Cuma sekali lagi hari ini saya bersama Sarah Afiq daripada Trend Stocks, seorang pengamal media ataupun pemilik sebuah syarikat media digital. Kita akan berbincang tentang apa hasil daripada sidang media itu dan bagaimana, bukan hasil sidang media, tapi bagaimana sidang media itu jalan daripada konteks atau perspektif dia sebagai orang media. Fiq, adakah wajar sidang media itu diadakan selepas FAM mengadakan sidang media? Okey, pada pandangan saya Tuan Haji, saya rasa sidang media yang dilakukan pada Sabtu lepas adalah sangat wajar. Sangat-sangat wajar setelah apa yang berlaku dalam sidang media FAM yang sebelum itu. Kerana sidang media yang baru-baru ini bagi saya, dia sebenarnya menutupi kelemahan sidang media sebelum ini yang dibuat. Kerana kali ini kita nampak sidang media itu lebih terbuka, lebih santai, boleh katakan santai, dan lebih cantik. Dari segi persembahan, dia punya visual dia lebih baik daripada sidang media sebelum ini. Jadi pada pandangan saya, sangat-sangat wajar untuk dilakukan. Dari segi penyampaian pada sidang media tersebut, adakah dia menjawab segala persoalan? Ya, bagi pandangan saya, Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Johor menjawab persoalan-persoalan itu dengan cukup baik sebenarnya. Alhamdulillah, apa jua yang ditanya oleh pihak wartawan pada hari sidang media tersebut telah dijawab dengan baik oleh TMJ. Walaupun saya tak nampak ada skrip dan sebagainya, ada kertas kita nampak yang disediakan di atas meja tersebut, yang mana TMJ telah menggunakan jawapan itu untuk menjawab dari segi perundangan negara, mana TMJ telah kod isu pasal pemberian kerakyatan, itu dia rujuk. Tetapi kebanyakannya yang saya nampak pada hari tersebut, TMJ dia menjawab daripada pengetahuan dia. Daripada mananya dia tak perlu nak rujuk mana-mana. Dia tahu apa yang sedang berlaku dan dia telah prepare untuk berhadapan dengan wartawan. Jadi cukup baik sekali sidang media yang diadakan tempoh hari. Cara dia menjawab soalan tu macam mana, Fiq? Adakah dia benar-benar memberikan ruang kepada media untuk nak bertanya apa saja, atau adakah dia mencantas soalan-soalan media dan sebagainya? Okey, pertama sekali kalau kita tengok TMJ sebenarnya, ini adalah satu bagi saya lah, saya peribadi, adalah contoh seorang pemimpin yang cukup berani. Kerana sebelum dia adakan sidang media, dia dah post dekat story IG dia. Dia kata bring it on. Ya, maknanya dia, inilah masanya kau nak tanya apa saja. Dia buka platform tersebut. Of course, ada beberapa part yang seolah dia sebelum sempat wartawan tanya, mungkin dia dah tahu apa wartawan tu nak tanya, dia dah cantas dulu. Dia dah terus jawab. Wartawan belum habis lagi tanya, tapi dia dah jawab dulu dan tiada soalan susulan daripada wartawan. Jadi mungkin dia dah tahu dah, oh okey, memang inilah wartawan nak tahu atau wartawan nak tanya, dia dah jawab dulu. Jadi ini bagi saya satu contoh yang patut diikuti sebenarnya oleh mana-mana pemimpin, baik pemimpin persatuan atau pemimpin negara, iaitu bersedia dengan apa sahaja kemungkinan dan berani berhadapan. Dia pun cakap terus terang pada tempoh hari,
dia datang dalam sidang media tersebut kerana orang nak dengar daripada dia. Jadi dia tak ada masalah untuk bagi tahu apa yang dia tahu. Dan dia buka pada hari tersebut, tanyalah apa saja. Tapi mungkin wartawan juga ada sedikit kekangan untuk bertanya soalan-soalan tambahan kan. Mungkinlah saya tak tahu apa yang ada pada hari tersebut. Tapi bagi saya ini satu langkah yang cukup berani daripada seorang pemimpin kita untuk berhadapan dengan wartawan. Okey, Fik, boleh tak Fik explain dari sudut perspektif media sebab saya ni bukan orang media, saya orang sukan, orang bola sepak. Dari perspektif media yang Afiq pakari. Apakah perlu untuk seorang yang tidak berada dalam struktur satu organisasi berada di pentas organisasi tersebut bercakap tentang hal ehwal organisasi itu? Ini pandangan saya lah Tuan Haji. Kerana memang kita tahu TMJ tiada peranan dalam FM. Tiada apa-apa peranan, tiada secara rasminya. Secara rasmi dalam struktur. Dalam struktur kita tak nampak nama dia. Tetapi apa yang berlaku adalah saya rasa baginda terpanggil untuk mengadakan atau menghadiri sidang media tersebut kerana peminat bola sepak di luar sana mengaitkan nama baginda dengan isu 7 orang pemain naturalisasi ini. Jadi baginda mengambil peluang itu walaupun dia tiada dalam organisasi untuk berkongsi pentas bagi menjawab persoalan-persoalan yang dilontarkan kepada baginda. Kan? Jadi memang pada pandangan saya dia walaupun tiada dalam struktur tetapi dia terpanggil untuk membantu memberi pencerahan bagi menjawab persoalan-persoalan yang timbul atas dasar kapasiti berkongsi platform tersebut dengan pihak FM. Kerana sidang media FM yang sebelum itu tidak menjawab persoalan, maka baginda perlu hadir. Kerana sepanjang tempoh daripada mulanya berlaku kontroversi ini, nama baginda je lah yang naik dan disebut-sebut menjadi orang dalang lah, orang belakang. Jadi baginda mengambil peluang ini untuk menjawab semua persoalan-persoalan yang timbul pada hari tersebut. Maknanya kehadiran dia untuk beri ruang kepada media yang seminggu sebelum tu membelasah FM dalam sidang media FM. So pada hari Sabtu lepas dia beri ruang kepada media, pengamal-pengamal media untuk membelasah dia. Betul. Sebenarnya adakah wartawan-wartawan yang hadir tu bertanyakan soalan yang sepatutnya ditanyakan sepanjang sesi tu? Saya rasa memang kalau berdasarkan soalan-soalan ditanya oleh Fina Nasrum, oleh Harish dan sebagainya, ianya masih lagi berlegar dalam konteks yang sama. Dan namun TMJ telah menjawab dengan cukup baik berdasarkan pengetahuan dia. Apa yang dia tahu sahaja, apa yang dah berlaku dan sebagainya. Dia tidaklah nampak, dia tidak bersedia. Maknanya apa yang dia tahu berlaku, itu yang diceritakan dalam sidang media tersebut. Jadi wartawan dia berpuas hati bagi saya. Kerana itulah pengetahuan TMJ. Dan akhirnya TMJ mematikan segala soalan itu. Dia kata kalau masih nak salahkan dia, dia terima. Dia terima. Kalau itu boleh menyebabkan rakyat tidur lena dengan menyalahkan dia, dia terima. Dia kata. Kerana memang itulah apa jua jawapan yang diberikan, sebab dia ada sebut dalam sidang media. Kerana kenapa orang mengasak lagi? Kerana kita tak menerima jawapan yang kita nak. Disebabkan itu baginda bercakap kalaulah itulah jawapan yang kita nak menyalahkan baginda, dia terima. Kalau itulah menyebabkan kita semua boleh tidur lena, dia terima. Tak ada masalah. Sebab dia itulah jawapan yang dia tahu untuk diberikan dalam sidang media tersebut. Jadi wartawan bagi saya mungkin dah terputus kata-kata untuk bertanya lebih lanjut. Kan? Kerana jawapan pokoknya berkenaan dengan isu 7 pemain naturalisasi ini. Dan itu yang TMJ telah jelaskan dalam sidang media tersebut. Isu-isu tersebut. Okey. Fik, kalaulah Afiq ada dekat dalam sidang media. Ya. Agak-agak apa soalan yang Afiq rasa nak tanya yang media lain tak tanya lagi? Apa soalan yang nak tanya pada tuanku? Ya, saya rasalah Tuan Haji kan, apa jua soalan yang kita nak tanya atau saya nak tanya adalah tetap berkait dengan isu pemain naturalisasi yang kita tahu inilah 7 orang ini, pemain warisan ni. Tetapi inilah soalan yang dah ditanya oleh semua orang. Soalan-soalan yang lain mungkin tak nampak relevansnya. Kerana isu pokoknya adalah bagaimana FMM boleh dituduh memalsukan dokumen
tentang pemain warisan ini, 7 orang pemain warisan ini. Jadi apa jua soalan sepatutnya berasaskan pokoknya di situ. Kan? Jadi kalau saya ada sekalipun dalam sidang media tersebut, berkemungkinan besar apa yang saya akan tanya adalah berkenaan dengan isu dokumentasi 7 orang pemain warisan ini. Dia tak akan keluar pasal kita nak tahu, sangat-sangat nak tahu apa yang telah berlaku dalam isu dokumentasi pemain ini. Okey, saya ada juga bersembang dengan beberapa rakan-rakan dan juga teman-teman media di luar sana secara off record dan sebagainya. Mereka ada bagi pandangan lah. Dan antara pandangan yang mereka sebutkan, yang secara majoriti yang sebutkan adalah sesi sidang media itu memberikan bayangan bahawa FAM telah angkat tangan, angkat bendera putih. Setuju? Mungkin juga saya boleh setuju. Mengaku bersalah. Saya tak kata mereka mengaku bersalah, tetapi sidang media yang diadakan tempoh hari adalah untuk menjenihkan suasana daripada sidang media yang sebelumnya. Jadi untuk memberi lebih banyak keselesaan pada orang di luar sana. Kalau nak kata FM mengaku salah atau mengaku kalah, sedangkan TMJ juga dalam sidang media tersebut ada menyatakan ada kemungkinan hukuman itu kekal atau dikurangkan. Tapi dia punya kata akhir itu bagi saya apa yang TMJ nyatakan adalah walau bagaimanapun FM tetap kena denda. Itu maknanya dah salah. Maknanya salah lah tu. Maknanya dia bersalah dari segi isunya bukan bersalah dari segi kerakyatan dah. Bersalah dari segi dia punya eligibility untuk mewakili negara. Itu bagi saya. Maknanya kerakyatan tak ada isu. Kerakyatan tak ada isu. Sebenarnya tanpa PC itu pun selagi kerajaan Malaysia ataupun KDN tidak menarik balik kerakyatan mereka berdasarkan kerana melanggar perlembagaan perkara 33 mungkin kerana kesalahan menipu. Selagi kerajaan tak tarik balik, mereka adalah rakyat Malaysia. Benar. Walaupun mereka duduk di mana, duduk di planet sekalipun, mereka adalah rakyat Malaysia. Betul. Cuma persoalannya sekarang, kelayakan untuk bermain mewakili negara. Eligibility. Apabila tuanku mengatakan bahawa hukuman tu mungkin dikekalkan, bermakna mereka dah memang pada pandangan FIFA tak eligible untuk bermain. Betul. FIFA pun tak boleh nak kacau kerakyatan yang diberikan oleh mana-mana negara pun. Benar. Tapi dia ada perbezaan. Kelayakan kerakyatan di Malaysia, kelayakan bermain. Benar. Mewakili negara. Di mata FIFA. Betul. Okay. So, pada FIFA, mereka tak boleh main. Benar. Sebab menipu dokumen. Benar. Jadi bila benda itu berlaku, bermakna dokumen tu, pemalsuan dokumen tu wujud. Benar. Jadi apa pandangan? Ya, saya rasa mungkin benda tu kita tak boleh nak konkludkan secara pasti. Kita kena tunggu sampai 30 hari bulan untuk keputusan pada pihak FIFA. Tetapi kalau itu gambaran yang diberikan setakat hari ini, setakat rakaman ini dilakukan, mungkin benar FIFA mendapati berlakunya unsur penipuan dokumen. Itu mungkin benar. Kita tak boleh nak elakkan. Kerana kalau kita lihat daripada awal pun, daripada kenyataan KDN sendiri kan, daripada surat tu, ada nyatakan bahawa mereka tak jumpa the original copy untuk sijil kelahiran atuk dan nenek pemain-pemain ini. Tapi isunya adalah bila berlakunya penipuan dokumentasi dan itulah hukuman yang diberikan oleh FIFA. Kita tak boleh nak lari dah. Jadi apa yang baginda nyatakan dalam sidang media tempoh hari, mungkin akibatnya mungkin dikurangkan hukuman, tapi mungkin juga ditolak mata dan menyebabkan kita tak layak dah untuk Kesukan Asia 2027. Jadi tapi walaupun pun kita kena tunggulah 30 hari bulan nanti kan, 30 hari bulan 10 ini untuk keputusan penuh. Jadi saya berpandangan mungkin wujudnya unsur penipuan yang dapat dikesan. Kerana untuk sebuah badan sebesar FIFA untuk menghukum atau menjatuh hukum tanpa bukti yang kukuh yang menyebabkan mereka boleh diheret sampai ke Mahkamah Timantara Sukan, saya rasa bukan begitu diorang punya simply conclusion. Cuma yang menjadi persoalan saya pula sekarang ini, persoalan mungkin ramai orang di luar sana juga, siapa sebenarnya yang buat aduan?
Itu patut kita cuba korek. Rakyat tu pun penyokong Vietnam. Ya mungkin, tapi bab kata TMJ tempoh hari, baginda dah menyatakan agak pelik kerana FIFA melayan aduan tersebut. Kerana setahu kita semua, FIFA hanya berhubung dengan Persatuan Bola Sepak. Tetapi ini mungkin daripada satu individu atau beberapa kumpulan individu yang membuat aduan. Yang ini yang perlu kita cuba rungkaikan. Siapa dan kenapa FIFA melayani? Kalau kita nak buat konteks barulah. Tak. Pada pandangan saya, kita tak perlu melayani isu siapa yang mengadu. Itu bukan persoalan dia. Kita tak boleh nak persalahkan siapa pun yang mengadu. Betul. Mungkin sekarang ni time kita kena. Betul. Satu hari nanti kita pula yang akan melaporkan. Katalah Atras mengadu pada FIFA. Dan FIFA terima pula aduan tu. Takkan kita nak persoalkan pula. Benar. Sedangkan Atras cuma pertahankan negara. Maruah negara, mungkin ada isu yang boleh menyebabkan maruah negara calah. Benar. So itu kita tak boleh nak petikan. Itu pandangan saya lah. Yalah. Soalan yang sepatutnya dijawab sampai setakat ini tak dijawab lagi. Apakah wujudnya susu galur keluarga berdarah Malaysia di tangan pemain tu? Benar. Kita tak nampak. Sampai hari ini kita tak nampak. Okey, saya bagi satu contoh lah. Paling simple. Anak saya, kalau katalah dia aktif main bola sepak atau sukan, dia boleh mewakili dua negara tau sekarang ni. Sebab dia belum pernah mewakili mana negara pun. Malaysia dan England. Sebab dia lahir di England. Okey. Dia ada dua suap anak. Suap anak England dengan suap anak Malaysia. So, kalau dia pilih untuk England, dia layak. Nak pilih untuk Malaysia, dia layak. Dia kena buktikan bahawa dia dilahirkan, kalau katalah nak lahir dia main untuk England. Walaupun saya orang Malaysia, dia layak sebab dia dilahirkan di England. Benar. Ada bukti susu galur ni. No, itu tak ada susu galur. Sebab mak bapak dia orang Malaysia. Bukti kelahiran. Dia lahir di sana. Okey. Dia tak lahir di Malaysia. Malaysia nak ambil dia jadi pemain Malaysia, wakili Malaysia. Susu galur ada. Tak perlu tengok saya besok anak pun. Saya ada IC. Jadi FIFA tengok saya ada IC, ada pasport Malaysia. FIFA kata tak ada bantahan. Dan dia pun, anak saya pula memang ada pasport Malaysia. Jadi tak ada isu. Benar. Untuk nak main di mana-mana. Tapi kalau once dia dah main satu negara, dia tak boleh main negara lain. Betul. Itu perundangan FIFA. Betul. So, itu adalah contoh yang paling simple. Jadi untuk 7 orang pemain ni, sampai hari ni, tak ada siapa sekalipun kecuali FIFA yang dah membuktikan bahawa mereka ni dilahirkan di Malaysia. FIFA pula membuktikan bahawa mereka ni memang mereka lahir di negara yang mereka di luar negara. Tapi bila diklaim kepada FIFA bahawa mereka dilahir di mak bapak datuk mereka lahir di Malaysia, tak ada siapa boleh buktikan sehinggalah ke hari ini. Benar. Saya rasa persoalan ini akhirnya akan berlalu begitu saja. Ini pandangan saya. Kerana kalau kita lihat dalam sidang media terbaru daripada TMJ sekalipun, baginda ada menyatakan bahawa siapa kita untuk mempersoalkan bagaimana mereka ini diberi kerajaan. Jadi itu sebenarnya nak mematikan semua pertanyaan orang untuk mendapatkan jawapan siapa atau susu galur mereka ini kan, kerana dah KDN dah berpuas hati mereka layak jadi rakyat Malaysia. Jadi saya rasa mungkinlah sehinggalah ada orang bercakap tentang perkara ini satu hari nanti atau membongkarkan kebenarannya, kita takkan tahu jawapannya. Saya rasa memang kita takkan dapat jawapan susu galur sebenar pemain-pemain ini. Itu saya punya pandangan lah, Tuan Haji. Okey, keseluruhannya sidang media tu nampak lebih murni lah. Ya, benar. Daripada sidang media yang pertama sewaktu buat di Wisma FM. Ya. Dan dibuat pun secara mengejut, maknanya bukannya notis yang agak lama. Betul. Tapi notis yang secara tiba-tiba. Tuanku TMJ bersedia untuk berdepan dengan para wartawan. Tetapi kenapa sampai sekarang kita tak dapat lagi satu sidang media daripada pemangku Presiden FAM. Kerana FAM dah tak ada Presiden. Dan FAM pula juga tak ada CEO, iaitu Susah Agung. Jadi sekarang ni FAM ni dah tak berkepala. Dan TMJ dia hadir seolah-olah dia yang mengetuai segala-galanya. Jadi
kenapa benda ni berlaku dan apa sebenarnya sepatut berlaku dari sudut pandangan media? Okey, pada pandangan saya, ini pandangan saya lah Tuan Haji. Sejujurnya, FAM is done. They're done already with the previous sidang media. Mungkin mereka akan adakan lagi sekali sidang media selepas 30 bulan. Itu mungkin nanti pemangku presiden sendiri akan turun atau hadir dalam sidang media tersebut. Tapi bagi saya tiada lagi point untuk pihak FAM mengadakan satu lagi sidang media setelah berlaku sidang media yang tempoh hari dan juga sidang media yang dilakukan oleh TMJ. Dan saya suka nak menyatakan, kita lihat macam Haji cakap tadi, mungkin seolah-olah TMJ mengetuai FAM, tapi sebenarnya bukan. Bagi saya, baginda masih lagi perlu hadir untuk menjawab persoalan-persoalan orang. Dan baginda hadir bukan atas dasar FAM atau apa, tapi atas dasar baginda sendiri. Cuma dia perlu menumpang pentas FAM itu kerana dia terpaling dengan isu FAM. Kan? Untuk menjelaskan kepada rakyat sebenarnya apa yang telah berlaku. Itu langkah baginda yang bagi saya cukup-cukup baik. Dan susun atur macam Haji cakap tadi, cukup cantik sekali sidang media. Itu sepatutnya yang dibuat oleh sidang media, oleh sesebuah badan tertinggi dalam negara. Kemas, menjawab persoalan dengan baik, tak nampak menggelabah, nampak very bold, sangat berani dan begitu calm, tenang sekali baginda menjawab setiap soalan yang dilontarkan. Tiada masalah. Okay, Fik, nampaknya kita tak ada apa-apa isu yang kita nak bincangkan sebab keadaan sidang media tu pun cantik dan tersusun. Saya rasa sampai di sini saja untuk sesi kali ini dan insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siri podcast yang lain yang akan datang. Majulah sukan untuk negara dan salam sejahtera kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.